Saya akan tunjukkan satu latihan yang korang boleh buat untuk mendapatkan rasa ataupun body memory. Alright, let's go. Okay guys, untuk latihan mendapatkan muscle memory ni, okay, kita ambil kedudukan seperti biasa. Yang pertama, masukkan arrow, kemudian tarik nafas selama 4 saat, tahan 4 saat dan lepaskan 4 saat. Selesai, barulah kita hooking, okay. Kemudian tarik nafas sekali untuk mendegakkan badan. Kemudian barulah kita naik kepada step 2, rasakan di bahagian grip dan mulakan dengan pre-draw dan full draw. Semasa full draw, pastikan kita rasa di bahagian ankle dan bahagian siku. Tahan 5 ke 7 saat, kemudian turun balik. Jangan lepaskan anak panah tu. Alright, tarik nafas mula dan ulang latihan ini berulang-ulang kali, okay, sehinggalah kita dapat rasa memory. Alright, jadi latihan ini juga bukan sekadar untuk moden, jadi untuk memanah tradisional, memanah moden, dan yang paling penting sekali sesuai untuk mereka yang mempunyai target panik. Okey, untuk biasanya target panik dia adalah disebabkan hilangnya kekuatan dan muscle memory. Jadi cuba buat latihan ini, insya-Allah dianya akan mendapatkan kesan. Dan pastikan satu lagi ialah kita jangan letak target face dekat depan itulah. Alright, kita biarkan blank dan kita cuba berulang-ulang kali. Alright, jadi jika anda rasakan video ini bermanfaat, okey, jangan lupa kongsikan. Yang belum follow, tekan button follow dan komen lagi apa lagi yang korang nak tahu berkenaan dengan memanah. Boleh tak macam tu? Assalamualaikum. Bye-bye. Saya akan tunjukkan satu latihan yang korang boleh buat untuk mendapatkan rasa ataupun body memory. Alright, let's go. Okay guys, untuk latihan mendapatkan muscle memory ni, okay, kita ambil kedudukan seperti biasa. Yang pertama, masukkan arrow, kemudian tarik nafas selama 4 saat, tahan 4 saat dan lepaskan 4 saat. Selesai, barulah kita hooking, okay. Kemudian tarik nafas sekali untuk mendegakkan badan. Kemudian barulah kita naik kepada step 2, rasakan di bahagian grip dan mulakan dengan pre-draw dan full draw. Semasa full draw, pastikan kita rasa di bahagian ankle dan bahagian siku. Tahan 5 ke 7 saat, kemudian turun balik. Jangan lepaskan anak panah tu. Alright, tarik nafas mula dan ulang latihan ini berulang-ulang kali, okey, sehinggalah kita dapat rasa memory.